Okay, Assalamualaikum semua. Saya Liza daripada Keluang. Okay. Saya sebelum ni um, memang kira buat cookies lah. Buat cookies kat rumah je lah. So, ada sekali tu masa 2023 dan saya punya dia macam bengkak. Saya punya breast bengkak sebelah. Waktu dia bengkak dan kira tak macam mana tak boleh tersentuh langsung lah. And then tak ada merah-merah lah. Lepas tu pergi jumpa doktor dan doktor kata dia check semua dan dia kata dia suspect ada breast cancer lah. So dia tanya ada tak keturunan yang ada kanser kan. Then I call my mom, tanya tanya ada ke kita sejarah ni lah keturunan kan. So dia kata mama kata ada ke. Then doktor bagi antibiotik dan try. Dia kata kalau tak okey juga then datang balik lah. So seminggu dah habis antibiotik pun still sakit lagi. Masih lagi sakit. Then cakap dengan mama kata mama bagi yang Alura Bra. So try dalam 10 hari tu, bila try 10 hari tu dia terus kurang bengkak. Yang kata apa, yang hari tu sampai yang masa muda-muda memang tak boleh tersentuh langsung bengkak sebelah dan tiba-tiba okey lah. Dan sampai sekarang masih lagi pakai Alura Bra tu.